Manusia tidak pernah lari dari ujian, dan ujian itulah yang memaksa mereka untuk berkorban. Jika bercakap tentang pengorbanan ialah satu tindakan melepaskan sesuatu yang berharga. Waktu, tenaga, perasaan, harta dan kebebasan. Sebab itu, pengorbanan memerlukan keikhlasan. Jika tidak, ia akan menjadi sebuah penyiksaan. Rambut kena dipotong. Assalamualaikum ahli neraka semua. Budi. Tapi kejap. Aku dah bagi kau kepala. Ni. Assalamualaikum. Cik. Assalamualaikum. Salam. Masuk dah? Dah. 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 Garang hari ni. Hei, kena ni hari ni. Sini kau Inul. Sini. Kau nangis. Dengar cakap aku. Hai, muram je. Dah ni dah hari kelima ni, takkan tak bersemangat lagi. Macam ni lah. Sebab hari ni hari terakhir kelas lakonan kita kan. Apa kata kita buat postmortem? Macam mana? Semalam saya dengar monolog Anies sampai habis. Kita orang ni saya dengar separuh je. Especially sangat saya Ainul dia tak tahu ke? Tu nanti saya terangkan. Budi? Saya sakit perut dia hari ni je. Tapi sebab ini kan last day, dia datanglah. Tak ada masalah dengan siapa-siapa? Saya tak ada masalah. Masalah saya perut. Sofia? Saya okey. Tapi saya rasa Ainul ni macam nak shine. Semua benda dia nak ke depan dulu. Saya pun tahu ni kenapa. So benda aku buat semua salah. Kalau you pun nak cakap pasal benda ni, boleh cakap kat luar kan? Kenapa nak boleh cakap depan saya? Ainul, kau nak marah ni kenapa? Benda ni postmortem kan? Tak perempuan ni koyak lah. Dah. Ainul, postmortem memang macam ni. Nak tak nak, awak kena terima apa kawan-kawan awak cakap. Sekurang-kurangnya boleh perbaiki. Apa masalahnya? Boleh? Boleh sir. Has? Saya tak ada masalah. Tapi sebabkan dua ekor ni muka, saya ada masalah. Kalau kawan bimbo kau ni jaga mulut dia, tak adanya aku ni nak memekak lah. Ainul! Hello. Betul juga cakap dengan tadi kan? Asal semak tu tak nak dengar monolog kita sampai habis lah. Betul? Dah ada panggil aku tai. Tahulah aku ni lembut, tapi tak adalah lembut macam tai. Jap. Sabar. Tapi tai pun ada yang keras apa? Yang korang borak pasal tahi ni, dia kenapa lah? Lagi part kau Sofia. Masa kau tengah monolog tu, Dikorek bontot. Yang korang ngumpat pasal semak ni kenapa lah? Kau nampak tak kesan lebam dekat dahi Ainul tadi tu? Nampak. Kau rasa tu sebab apa? Kau ni bapak kau. Kau kena dengar cakap aku.
kena kerja anjing ke? Anjing tu pukul dia ke? Ha? Ainu pukul anjing? Dia dah samak ke tu? Kalau kau tak tahu pasal orang, jangan cakap pasal orang. Bapak si Ainu tu... Dah lah mengumpat, sir. Lepas tu sekarang kau nak aibkan family aku pula. Apa masalah kau ni, Hal? Oh, patutlah perangai kau macam tu. Family kau ada aib rupanya. Tapi nak tahu jugalah aib apa yang family dia buat. Tah, dia ni anak pungut. Lembut, kau jaga sikit mulut kau tu, Betul lah apa aku cakap. Tentang, lebam kat dahi dia tu bapak dia yang buat. Dah lah. Betul, memang bapak aku pukul aku. Tapi korang siapa nak hina family aku? Yang kau ni nak mental kenapa? Kau dah gila? Ha? Memang aku gila. Bapak aku pukul aku dari kecil. Mak aku tak pernah nak hiraukan aku. Aku datang sini, aku enjoy. Aku happy. Kau... Apa korang buat? Korang hina aku. Cakap apa lagi? Sarian? Korang sendiri tak faham apa benda yang korang buat, apa benda yang korang rasa. Buat tekak macam ni. Ha? Fikir sangat pasal orang. Macam budak bangang. Patutnya korang ni, korang semua ni fikir, bukan fikir pasal orang, fikir pasal diri korang sendiri. Apa benda yang perlu diperbaiki. Bukannya bertekak macam ni. Dengan cara hormat aku datang, aku ajar korang. Kau kena ingat, dalam lakonan korang kena sedari sedar orang. Faham? Sir, saya nak minta maaf sebab terbaca surat ni, tapi kenapa Sir tak bagi tahu kita orang yang tempat ni nak kena sita? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf ganggu. Nama saya Am. Saya sebenarnya daripada Artisan Production. Saya ada program Malaysia Madani dan program tu bulan depan. Jadi saya nak cari pengarah. Boleh settle tuan ni, Tuan Amirul Rakim Gulup kan? Saya. Muka geram nama Gulup. Ya Allah, Tuan Amirul Rakim Gulup saya memang minat Tuan daripada dulu. Jadi sebenarnya tujuan saya datang hari ni, saya nak melamar Tuan untuk jadi director pada teater saya. Nama dia Teater Ruang Kasih Sayang. Macam... Sekejap, mana awak tahu pasal tempat ni? Ada satu video lalu dekat FFP saya. Dan akaun yang post video tu tak silap saya, nama dia Deep and Dress Production. Siapa Kita orang Okey, macam ni. Apa kata Tuan saya ambil sebagai pengarah dan pelajar-pelajar ni saya ambil sebagai pelakon. Sebab program Malaysia Madani ni peruntukan dia banyak. Jadi saya bagi RM10,000 lah. Pandailah Tuan bagi dekat diorang ni. Kalau you guys setuju, okey? Okey. Kalau okey sangat, saya basuh diri dah dulu ya Tuan. Assalamualaikum. Sir, kita orang minta maaf kalau kita orang buat account production tak bagi tahu sir. Tak apa. Terima kasih. Sama. Tapi
Kita nak tahu juga kenapa saya tak nak dengar monolog kita orang sampai habis. Ish, kau tak habis-habis lah. Macam ni. Tanya je. Kalau awak boleh buat orang buta pandang awak semasa awak sedang berdialog, apatah lagi orang yang tengah celik. Sekejap. Sekejap. Ni siapa bayar ni? Saya, sir. Tapi sebenarnya aku tak faham apa saya cakap tadi. Macam mana? Aku tak faham.